Hai guys, hari ni aku camping dengan tunang saya, aka my wife. So hari ni aku camping dengan dia dekat area PD. Plan nak mancing, tapi air surut. Aku kalau boleh aku nak pergi ke sana tu, tapi baju pula tak bawa kan. Isyang lah. Ni sekarang dia tengah masak. So di view dia lah. Sebelah sana Teluk Kemang lah. Ni pot rahsia ni. Tapi pot ni pun memang dah tak boleh digunakan. Tapi kita orang kebal kan, sebab ada pokok dah tumbang. Sebab kalau nak pacak kat bawah kemah kita orang ni, kejap lagi air pasang. So better pasang atas ni. Ada bumbung. So hujan apa semua tak risau dah. So ni kita orang punya kemah. Hai guys. Hai Cik Tunang. What are you doing? Nak cairkan dia lah. Tak ada beku lagi. Kita tunggu dia hilang beku. So dia masak lunch. So tunggulah. Apa-apa aku update dah tengok lah. Kalau air pasang aku pergi dah mancing. Kalau air macam apa juga, tak mancing lah jawabnya. Kita healing ni lah guys. Okay, bye. Kita nak asal kanan bawah. Okay guys, menu kita orang dah siap. Hari ni tunang aku masak shashuka ayam. Ni dengan mantau dan roti baguette. So inilah hasil dia untuk makan tengah hari kita orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Macam gitu je. Sini dah pegang. Okay. Dia buat makan guys. Sedap ni. Sedap. Telur, ayam, capsicum, macam-macam lah. Korang kena try. Kalau pergi camping, buat menu ni je. Simple, kenyang ni. Kalau 3 dinner pun boleh kat ni. Kenyang. Kita nak fancy dah dekat nak pakai. Okay guys, air dah start pasang. Air dah sampai kat sini lah. So tengoklah kalau ada hasil, ada lah. Depan ni pun ada anak ikan. Anak ikan dah masuk. So tengoklah macam mana nanti. Kalau ada hasil, aku update balik.
Kita try je hari ni, santai. Mana tahu ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama aku tak turun mesin ni. Hari ni aku pakai sisa, pair dengan repeater rod ni. Dah bersawang habis dah. Buat dalam soft. Tak ada hasil lagi. Sampai cukai aku dibuat kan. Udang 2 ekor habis yang tu. Tak tahu lah binatang apa yang makan. Manjang. Ketuk-ketuk habis. Ketuk-ketuk habis. Aku syak ayat-ayat tu je. Alah main depan tu je. Tak jauh pun. Saja saya suka.